Tuan Haji Muhammad Khairuddin bin Sa'dun, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Taman Anggerik. Beliau dilahirkan pada tanggal 2 Disember 1966 di Hospital Sultanah Aminah. Beliau berasal dari kampung Jalan Yahya Awal yang terletak di Laken, Johor Bahru, dan beliau kini menetap di Taman Pulau Indah bersama keluarga tercinta. Beliau menerima pendidikan awal di Sekolah Kebangsaan Ngiheng dari tahun 1973 hingga 1978. Seterusnya, beliau melanjutkan pelajaran di Maktab Sultan Abu Bakar dari tahun 1979 hingga 1983. Sepanjang zaman persekolahannya di sekolah rendah dan menengah, beliau aktif dalam sukan seperti bola sepak, sepak takraw dan hoki. Kemudian, beliau melanjutkan pendidikan tinggi di Maktab Teruntung Kuantan dari tahun 1986 hingga 1988 dengan pengkhususan dalam pengajian Melayu. Beliau mendirikan rumah tangga pada 25 Mei 1991 bersama pasangannya Azizah binti Aziz dari Kuala Lumpur, Pahang. Hasil perkahwinan ini, mereka dikurniakan 6 cahaya mata bernama Nur Husna, Nur Amanina, Muhammad Haziq, Nur Raihana, Nur Raudah dan Nur Aisyah. Perjalanan beliau sebagai seorang pendidik bermula pada tahun 1989 hingga 2000 di Sekolah Kebangsaan Perempuan Jalan Yahya Awal. Dan pada tahun 2001 hingga 2014 di SK Taman Bukit Kempas sebagai guru penolong kanak. Kemudian beliau naik ke Jabatan Pendidikan Negeri Johor pada tahun 2014 hingga 2015 di sektor khidmat pengurusan dan pembangunan. Pada tahun 2014 pula, beliau telah melanjutkan pelajaran di IPG Kampus Bahasa Melayu. Beliau juga mengambil MPQL pada tahun 2015 di Universiti Sains Islam Malaysia. Dan setelah tamat pengajian, bermula beliau menjadi guru besar di SK Tanjung Air Hitam pada tahun 2015 hingga 2018. Terusnya di SK Kampung Sawah pada tahun 2018 hingga 2021. Kemudian di SK Permas Kelapa pada tahun 2021 hingga 2022. Dan tidak lupa juga di SK Taman Anggerik pada tahun 2022 hingga 2025. Semasa berkhidmat di sekolah-sekolah, beliau sangat aktif dalam pelbagai bidang terutamanya sukan. Antaranya adalah beliau menjadi jurulatih hoki Zon Badar Selatan pada tahun 1990 hingga 2000. Selain itu, beliau menjadi pemain hoki PSKPP Johor Bahru dan mengambil sijil jurulatih tahap 2 dan tahap 3. Kejayaan yang lain, beliau mendapat Anugerah Perkhidmatan Cemerlang pada tahun 2001, 2011 dan 2013. SK Tanjung Air Hitam UPSR dapat 6A dan Naib Johan Hoki Daerah Pontian. Manakala di SK Kampung Sawah, beliau menubuhkan pasukan hoki lelaki pada tahun 2019 dan mendapat tempat ketiga peringkat daerah Pontian. Di SK Permas Kelapa pula, beliau mendapat Naib Johan Hoki peringkat daerah Pontian. Dan banyak lagi pencapaian yang telah dicapai oleh beliau sepanjang berkhidmat. Di SK Taman Anggerik, beliau banyak melakukan transformasi dalam pelbagai aspek. Paling tidak dilupakan, setelah Dewan Terbuka dapat dibina, banyak usaha dilakukan oleh beliau. Alhamdulillah, pelbagai pihak memberikan sumbangan dan fasiliti dapat disediakan buat warga SK Taman Anggerik. Fasiliti yang dibina telah memudahkan warga SK Taman Anggerik dan banyak transformasi yang telah mengubah suasana, landscape dan sistem yang ada di SK Taman Anggerik.
Pada setiap tahun, pelbagai perancangan yang beliau ingin lakukan demi pembangunan murid dan guru. Seterusnya, mari kita saksikan sorotan sepanjang beliau di SK Taman Anggrek. Tuai padi antara masa, esok jangan layu-layuan. Hintai kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Anak Cina pasang luka, luka dipasang di Tanjung Jati. Di dalam hati tidak ku lupa, sebagai rambut bersimpul mati. Batang selasi permainan budak, daun selasi dimakan kuda. Bercerai kasih talak tiada, 1000 tahun kembali juga. Burung merpati terbang 1000, hinggap seekor di tengah laman. Hendak mati di hujung kuku, hendak berkubur di tapak tangan. Ku tuliskan sebuah kenangan tentang diri seorang guru, tentang apa yang membuatku sudah
bersyukur atas semua ini. Takkan habis sejuta lagu untuk ceritakan jasamu. Kan teramat panjang puisi untuk meluahkan rasa ini. Terima kasih kami ucapkan atas segala budi yang kau berikan, kerana telah kau habiskan sisa hidupmu mencurah ilmu. Patah tumbuh hilang berganti, namun tak mungkin sepertimu. Dapatkah lebih indah dari yang ku punyai saat ini? Akan selalu di dalam hati semua kenangan yang terpatri. Tetap cantik raut wajahmu, walau sudah bersara dulu. Terima kasih kami ucapkan atas segala budi yang kau berikan, kerana telah kau habiskan sisa. Pada 1 April tahun 2025, beliau akan menamatkan perkhidmatan beliau sebagai seorang pendidik. Dan setelah tamat perkhidmatan ini, beliau bercadang untuk melaksanakan aktiviti yang sangat beliau minati, iaitu menjadi bilal sepenuh masa di masjid. Untuk pengetahuan semua, hari persaraan beliau adalah pada 1 April 2025. Kita sedia maklum bahawa setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Itu adat, itu lumrah kehidupan. Kita sedia maklum bahawa setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Itu adat, itu lumrah kehidupan. Begitulah rentetan perjalanan Haji Muhammad Khairuddin bin Sa'dun. Walau sukar untuk ditelan, tapi kaki tetap mengorak jalan selagi hayat dikandung badan. Namun jasamu Tuan Guru Besar Haji Muhammad Khairuddin tetap kami kenang. Budimu tak terbilang, semangatmu sentiasa dijulang, kepimpinanmu sangat gemilang. Sehinggakan sesiapa sahaja yang mengenalimu hanya terdengar kata-kata pujian dan syukur dapat berkhidmat di bawah pimpinan Haji Muhammad Khairuddin. Terima kasih Tuan Guru Besar Haji Muhammad Khairuddin kerana memberikan khidmat yang terbaik buat warga SK Taman Anggerik. Hanya Allah jua yang membalas segala bakti dan jasamu Tuan Haji Muhammad Khairuddin.